Assalamualaikum bang. Nasi ketum abang. Ya bang, nasi ketum bang. Nasi ketum. Oi. Dia pakai nasi putih Ha, ya bang, nasi putih. Nasi ketum ni apa benda ni bang? Nah ni. Sama bang macam nasi ganda. Macam nasi kandar. Ada kari bang. Dia ada kari lagi. Kari kita ada. Oi. Sambal hitam bang. Sambal hitam ah. Ni saya suka ni baju banjir macam ni. Lagi apa ada bang? Ada kobis bang. Ada kobis. Ada kobis. Kobis lagi apa? Ada bendi bang. Oh, bendi. Bendi. Macam ni jual berapa ringgit ni bang? Ini semua 9 je bang. RM9. Ya bang. So dekat mana yang ketum dia tu bang? Ya bang. Ketum dia dekat sini bang. Sambal dia bang. Sini. Sambal Sambal apa ni? Sambal hijau. Ya bang, ni sambal tok-tok macam sambal tok-tok Indonesia bang. Oh, sambal Indonesia. Lagi macam ni? Ya bang, kita ada ayam, Ayam. paru atau daging. Ayam lah. Ayam bang Paru dengan? Paru dengan daging bang. Oh, tu tambah lain lah. Ha, tambah lagi. Tambah lain. Macam ni jual berapa bang? 9 je bang. RM9. Macam ni? Lepas tu air ada bang? Air ada, air free bang belah tadi. Air free Kita dah sediakan. Oh, ni dekat mana dia bang? Kita ada kilang dekat kilang makan Melaka bang. Kilang makan niaga? Niaga kalau untuk Bulan Ramadan. sahur daripada pukul 10 sampai pukul 3 pagi.